Boruto sekarang tengah time skip, part 2 tak tahu keluar bila dengan cerita hujung 2026 atau awal 2027, tapi yang pasti akan keluar dalam bentuk season. Cumanya tak tahu juga satu season tu berapa episod. Tapi kalau betul lah hujung 2026 awal 2027, penantian satu penyiksaan. Untuk Boruto yang part 1 bagi aku best, better than average. Tak boleh lah nak lawan wow-nya Naruto dan juga Naruto Shippuden. Shippuden tu member kau. Naruto Shippuden dengan Naruto aku bagi 5 bintang daripada 5 bintang. Untuk Boruto aku bagi 3 bintang je daripada 5 bintang. Boruto ni cerita bila zaman dah modern sikit, Naruto dah ada anak, which is nama anak dia tu bukan Naruto, nama anak dia tu Boruto. Naruto dah jadi Hokage. So Boruto ni dia pergi mission lah macam mana bapak dia Genin dulu. Macam tu jugalah dia bila jadi Genin. Tak silap aku lah Genin. Aku dah lama tak layan Ninja World ni. So tak tahulah ranking tu ada tersilap sebut ke tidak. Kalau silap sorry. Yes, ada part yang best, ada part yang kurang, tapi filler dia kemain banyak weh. So rasa banyak jugalah part yang bosan dan buang masa. Karakter build up pun tak cukup padu. Mungkin sebab masa Naruto dulu ramai komplain banyaknya flashback. Sekarang ni flashback kurang. Kau baru nak invest dekat satu story tu, tiba-tiba dah habis macam tu je. Contoh Chunin Exam. Dulu masa Naruto kita tengok Naruto Neji 2-3 episod, Sasuke Gaara 2-3 episod. Sekarang ni tak, Chunin Exam satu perlawanan 1 episod je. So sekarang ni kalau ada flashback orang komplain, tapi bila tak ada flashback rasa karakter build up tak cukup strong. Tak cukup dengan tu, budak-budak ni macam OP sangat. Legend-legend daripada Naruto Shippuden ni pula macam kena nerf. Contoh Tsuchikage dengan Mizukage. Tiba-tiba budak-budak ni jugalah yang datang selamatkan diorang. Apa benda? Dan yang aku paling sedih, Konohamaru lah. Comparekan dengan Kakashi. Macam mana Kakashi jadi cikgu untuk Team 7, dia punya function kepada Naruto, Sakura dan juga Sasuke. Konohamaru ni, aduh, dia macam tak function betul jadi cikgu Boruto, Sarada dengan Mitsuki. Kejap cakra habis, budak-budak ni yang settlekan oponen diorang. Kejap kena balik kampung buat report. Budak-budak ni jugalah yang OP boleh settlekan oponen diorang. Konohamaru macam ditunjuk kuat tu sekejap, lepas tu tunjuk yang budak-budak ni tak perlukan pun cikgu dia. Tapi still, even aku komplain macam ni pun, aku tak sabar nak tunggu Boruto part 2 nanti. Katalah kalau yang tengok video ni ada baru nak start layan Ninja World, jangan layan Boruto terus. Korang kena tengok Naruto dan juga Naruto Shippuden, baru layan Boruto. Kalau tak, korang hilang nikmat betapa shocknya story-story yang ada dekat Naruto dan juga Naruto Shippuden.